kata-kata keramat Raja Muzaffar Shah telah diperkenan alam. Bahtera yang tersangkut kini terlepas, berlayar masuk ke muara Sungai Perak. Namun, sebaik menjejak daratan, baginda tidak disambut dengan sorak kegembiraan, tetapi dengan satu peristiwa yang menguji keadilan, kebijaksanaan, dan takdir sebuah kesultanan. Setelah bahtera mendarat, Raja Muzaffar Shah terlihat seorang budak lelaki menangis teresak-esak di sisi mayat seorang budak lain yang sebaya dengannya. Baginda pun bertitah, "Wahai anak, apakah yang telah berlaku di sini?" Budak itu menyembah, lalu menjawab bahawa yang mati itu ialah abangnya sendiri, yang telah ditikamnya dengan keris kerang kerana abang itu mengolok-ngolok pertanyaannya. Apabila Raja Muzaffar Shah mendengar pengakuan budak itu, tersangatlah kasihan hati baginda. Maka baginda pun bertitah, bertanya dengan tenang, apakah sebenarnya soalan yang telah ditanyakan oleh budak itu kepada abangnya. Budak itu pun menyembah lalu menjawab, bahawa sebelum peristiwa itu berlaku, ia telah bertanya kepada abangnya, apakah nama sejenis buluh yang tumbuh di tepi sungai tersebut. Namun jawapan yang diberikan oleh abangnya telah disalah-ertikan, hingga disangka sebagai kata olok-olok dan ejekan. Setelah mendengar hal yang sebenar, Raja Muzaffar Shah pun bersada menerangkan maksud sebenar jawapan itu. "Wahai anak muda, ketahuilah olehmu, jawapan abangmu itu bukanlah suatu olok-olok. Soalan yang kamu tanyakan ialah nama buluh itu, dan yang dijawabnya ialah buluh apa. Maka benarlah jawapannya. Dan tiadalah ia berniat memperolok-olokkan kamu." Setelah mendengar penjelasan Raja Muzaffar Shah itu, budak tersebut tersentak. Penyesalan yang amat dalam menyelubungi hatinya, kerana telah membunuh abangnya tanpa usul periksa kebenaran. Dalam rasa bersalah yang tidak tertanggung, budak itu menikam dirinya sendiri, dan kedua-dua adik-beradik itu gugur di Tanah Abang, menjadi pengajaran sepanjang zaman. Peristiwa ini memperlihatkan kedaulatan Raja Muzaffar Shah bukan melalui kekerasan, tetapi melalui kebijaksanaan dan keadilan titah baginda. Namun, tragedi ini meninggalkan kesan yang lebih besar, dan di sinilah bermulanya episod seterusnya. Nak ajar sejarah lebih mudah? Semua koleksi video ikut buku teks sekolah rendah dan menengah ada di cikgushare.my.